kerja karem pra. Ye, apa ini cok Ibrahim? Ya, rezeki tidak diduga. Kena orang meyuk pada kalau ambil ulangan. Apa yang nak ambil pra? Punyo, apa kau nak loteri kau? Cuma sepo api kadang. Tu jak kena dah mai. Api baik le baik. Tengok baik lele dengan api yang amin. Sang sai tanya kat sesat ni. Hitung kali ikut jalannya jalan ubud. Nyokok kana bate bang. Jalan tikus pra. Hai jalan tikus ke maksudnya? Kok kana kalau lain dah deh. Ya, nyok kata tak tahu. Pak dah tanya kau. Burung tiru nak lewat. Lipat ni orang kuah nak leng pak. Ya, kau betul memang roh lagi mata tiu. Ha, kai puan nak leng pak. Ya, kau betul. Tepah apa bang? Ha? Apa yang kau bayi mah? Ngecek ikut dalam bang. Pucuk gelung. Je bang. Kata yang alamat. Bang. Pulam. Ane abang api ni puai ikut dalam bang api ya. Kamu nak keji. Gelung aja wah. Je kamu nak keji le bang boh. Pra, baik kuai le. Awak apa Memang ana salah le lumbuh mata tiu. Kiban cara dah terus no. Kerja menam pra. Ana je. Akting mendong ni rompi. Dek Wati ke lagu. Siapa dia Bang Him? Kuat minta hijau dek. Ya, Bang Him nak jeep hijau mangen kan. Pandai mangan, kau buat lambung hijau. Oh, Dek Wati, adik ini siapa namanya? Oh, nya Bu Rini, Bu Bidan. Kok anda pakai baju putih? Oh, nya kan dengan kanoro dinas. ana dalam. Baju kuning pula, kuning telur. Ya, nyo ke dalam forum Bu Bidan ah. Salam Bu Bidan. Bang Pra. Bang Him morning. Ya, Dek Wati. Nyam betul salam pra. Oh ya. Balik. Waalaikumsalam. no le. Ha? Bubuk no Mahim? Kamu tisat pak. Ya. Awak Ya. jalan nak ubud, Ya. duduk karaya. Ya. Awak jalan tikus. Ya. Ya. Jadi benar Bahim kan? Nyo awal memang nyo jalan setapak, jalan tikus jalan setapak. Nyo utul mandu Bahim. Utul mandu, nyo kelilingnya utul mandu menggunung-gunung negara-negara kan. Jadi nak tak pegot Bahim, tak pegot jalannya untuk pe Bahim. Jadi masyarakat yang di kampung de je tidak ulampuh Bahim. Jadi dengan jalan lainnya je meningkatkan ekonomi masyarakat Bahim namaji. Yang ke Pak merempak dengan Ibu Bidan Ya. Pak. Maka jinya puput dengan ibu bidan lautunnya melanggar syariat no perai. Nak tayang alamat. Alamat apa? Angka alamatnya pah dalam truk bapak ya Oh Pak. ya. Kamu yang minta hijau pak. Ya. Ubat lambung. Ya betul Bahim. Ya kau betul lagi kan. Jadi hijaunya selain untuk obat lambung, je untuk obat darah mameh atau diabetes. Kanyo mana ibu bidan? Ya, Bang. Ya, kanan Ya, nak kadang pula. Betul. Jadi Bahim, untuknya dari jalannya kan dalam timpang mamputnya, nyo dari nyo nan gampungnya lu tu lambu. Nyo mendadak dua, nyo nan tabelok nan lu gede ubanda Aceh Bahim. Lu bandar apa? 10 kilo kali dah buat jalan Bahim. Yang mana ibu bidan? Berat luar. Ya. Nya Ibu Bidan. Oh mana? Oh nya ibu bidan. Mati. Oh ya. Beres. Bahim pekerja no. Mantong bakso pak, mantong tukang. Kamu tukang banduanya? Ya, bandua kamu kan trip memang hanya pisah Pak. Oh mana? Oh dua sejoli ya. Dua sejoli. Jadi mana Bahim? No kalau timpang-timpang yo. Ya, Yo ya, dalam betul. usaha dan ini naji. Nah tapugati program namaji program rehab rumah duafa. Nya untuk insyaallah menyemangnya untuk orang yang kerja. Tapi ya, betul-betul Pak. kerja. Alhamdulillah je. Be kerja bepah kerja. Siap, Sesuai Pak. spek apa? Siap, Pak. Nya menyohan apa tengok. Weh. Je Pak. Ya. Je Pak. Boleh. Adanya bebut. Alhamdulillah mantan duduk di rumah, Pak. Oh ya, menyolengnya hanya masalah kan tanya untuk nasi program ekonomi kreatif. Ekonomi kreatifnya kita buat kue, kita bantu masyarakat untuk buat kue. Nanti kita bantu adik, menang kan? Jen menan, Pak. Wah, ya. Jadi Rahim,
Kaji jak laju, nyo jak depan no, nyo belah gunung no, dua Banda Aceh, Belawi, dua objek wisata. Nanji, air terjun, Kuta Melaka. Nah, ini tengok hayu tak nak objek wisata ya, bah? Dia buat damit nampak ah. Jut bang keluarga Abah Mandu, ya. Abah Mandu. Laki itu lem nak apa? Get, bah, get. Makasih, bah. Badu kau jalannya ibu-ibu, bah. Get. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepo. Duduk dah tu. Baru sijak bermuji deh. Oti. Cepat lo Naya. Hanya ai, gebegai pagi si orangnya tukang kena rumah. Tukang apa ya? Aku tukang tur harmo orangnya. Jadi tak pergi bro apa yang nak kotor harmo. Dulu aku suka padamu, dulu memang suka. Ya. Sekarang tak mau tak. Ku tak mau tak. Hei, nakol. Pakai nak angkat. Sombong kat salah hidup. Otem hidup kacang gua pure. Apa yang kau seller apa hai? Iya, ni kalau nak ni saya nak paduga lun telefon 20 ke habis aku sutok rata daerah. Ruk pakai dewa rupa haji sinoron. Ngapa but? Pak Geci nak gejuk rehab rumah bantuan. Maka haji rombel lambat. Jok ke ajo? Job. Alhamdulillah pra. Mau pajak dah kerja. Jino laju. Nyo proyek kau semangat proyek. Nyo proyek Pak Geci jo. Maka haji rombel bercepat. Bek lambat. Wah tak pra tengah tepi yo. Iyalah. Oh, tahu betul kak. Maka haji rombel siap aju. Mangkak mencau dah ni lun. Kau cok je baje? Acak je baca bagahannya. Cemek trip lah Ronan. Panet trip. Dia kagak janji karen. Di sana sini lengket. Baik. Terbaik lu apa katong ba? Nau rinong tadi ya, bek male lon tu. Hai pra. Awal lonjek susu ngong kata. Di Masino dah paju. Luar biasa je kebu tu je. Mampu trip dah le bang. Kaleng. Bajaan diwati je macam film. Bajaan diwati je mencari klan. Ni kau pukulan roh ke pra? Buat anak kau coba-coba lo. Pandai berturun Ate wati jo. Alah, pandai yatim si wati dengan Ron bang. Kerja sehari gelap dapat duit 2 biji. Mana bisa berdiri? Pulang dengan si wati. Langsung ijuk ke roji. Ibungkuh lang kado. Nya kembang internet ngecok. Nak prim bak bayar kop nyan. Bek pegang lebah betul pra. Nyanjuk ku salon. Baru motor ada kerja. Rumah Pak Marzuki. Rumah wati. Iyalah calon mertua Ron. Anak apa pra? Anak apa perasaan? Alah, 2 krek berabah sangka kelak dah. Sok dicintai Ronnya. Nyo calon si wati yang gagah perkasa. Didin roh talai wati. Panai yatim. Pukul hiking kong. Alah, dia dah kerja. Acak. Acak.
Wati, oh Wati, kamu bagaikan bebek yang lagi mandi. Pak Thomas. Kan berapa sih Rogo? Rohego, Betul. ide Jio. Yang menurut ramalan Lun, Pak Thomas lagi berbunga-bunga. Sedang jatuh cinta kepada seorang wanita yang namanya Wei. Ya betul, betul. Hit, andai saja drone pernolon kiban cara si Wati anak Pak Marzuki bergalak kelon. Ohnya gampang tak ya Pak Thomas. Langsung tembak der. 3 kali tembak jebol. Baklum nak sejenis puisi cinta Pak Thomas. Punya. Mat yang aku pernah. Yang kabere. Kupiannya udah itu. Ya? Saya pernah jatuh dari jembatan. Saya pernah jatuh dari jembatan. Ya, Nyot. Saya pernah jatuh dari tangga. Saya pernah jatuh dari tangga. Laki bugot. Kiban. Ya. Saya pernah jatuh dari jembatan. Saya pernah jatuh dari jembatan. Ya, bere. Saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh. Paling enak jatuh. Jatuh cinta sama Dek Wati. Ya, benar. Baik. Thank you, Mr. Rohit. Kamu memang the best. I love you, I love you, Wati. Wati. Nyan. Pulau. Boleh nyampat Nyan. Nyan. Alah, kenapa? Nak balik ke lon Momplo. Jadi balik lah. balik lon. Balik ke lon Momplo. Jadi lon pasal minyak apa? Makasih Pak Rohit. Sehingga apabila kekurangan pantun, jalan Pak Rohit. Dah beres Nyan. Hit, makasih Wahid Bah. Ya. Don nak kaji le Heba. Sampai jumpa. Jangan boleh. Memang drone Pak Thomas the best. The best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang the best. The best. Yang kapan Tina? Baik pun tak tahu Ada apa lagi? Tanda. Baik ada orang nalai baik. Yang kamai Wati yo. Kamu adik Wati. Ada kau pegah bunuh. Ada kau pegah Wati dajak bunuh kamu adik Wati nyo. Munyo ya haji ba atau tu loteng juga Nyo myo ya ya apa fikir cuma myo dik Wati anak pai. Hanjut nyurinoi kat jamu apa akan. Pak ilikok kamu loh Pak. Liko kamu nelo. Nyo pino panen nyo kamai Wati tu delong tu kamai. Mama ilikok jilong pegang bunuh ilikok Pak Man Bang Him. Kamak berapa? Cek degah dah kerja lupa lenggihan apa dulu air ni Ron. Allah. Baju-baju apa keadaan dia? Mat bo. Apreh le prahai. Kau cakap top lah nak kena pot. Nya. Ni ciri ngapa tu wei? Tu sendok prak. Iya. Pengaji. Menurut ramalan Ron, pui pogot nah Jiwati. Menurut ramalan Lun. Iku pi. Ilun ye deh. Kadai tagumbu. Nyam bonus dari Jiwati. Apa kau pegak kan? Sana ayah aja. Ayah, pulun buat ke tukang ino. Akhir menton. Nyo pi ke alam poli pula. Di tukang itu awak nak beri awak ada.
man ngandi wati katip no. So ka tukang hana tu lagai. Mu pale time tu. Ku kaya jawo di. Oh, mati no kau naik kerja. Ku berlaku ni. Jadi dong Bang Him katrik hubungan dengan Dek Wati. Trip mendih hanya pula. Mah cuma hubungan gelap mentang. Hah, kapal lah hubungan gelap. No, hubungan gelap. Mati abu di mandang. Nanti ya tunggu daya. Apa yang pernah? Apa Pak Meluki? Apa Pak Meluki? Nak kerja. Apa Pak Meluki? Seriusan mana ya? Ku pakan awaknya. Mu siapa kau lebok lah. Pada pasal kali apa kau? 45 Pak Meluki. Si kurung 10% Bang Meluki. Pandai tu kurang 10% yang bina. Mu buang nak jik lah. Nya memang rata dah lah Bang Meluki. Pajang pula. Satu le nya Bang Him. Oh, mungkin orangnya kagrah ya. Yo Dek Wati. Muh kabah loncoi le bah. Jut Dek Wati. Yo Bang Him kah? Yo. Walaupun rumah rehabnya bantuan pemerintah, tapi baik kat buka jelek-jelek. Tak pakai apa kau? Jut Bang Meluki. Jadi le bang. Jut Dek Wati. Memang lagi ya Bang Him Dek Wati. Mio Jemi memang anak apa? Coba. Ada Wati ni. Bang Him mana aje awam kongkal. Kamu lalu dulu pula. Dek Wati ni mahim lagi kan. Ayah kau kerja Dek Wati. Ayah, dia tu pakan. Hana kat saya rumah pada persen kali Wahim ah. Berlimang Dek Wati. Bang Prak bekas kurung pelu. Pakan lagi. Kurung pelu ngoi maksud ji. Ketop lagu rumah Dek Wati. Tapi hana apa? Ci lonjak angin le. Assalamualaikum Dek Wati. Wah, hana urut. Assalamualaikum Dek Wati. Okah Dek Wati. Punai lekut. Bah lonjak lekut. Dek. Mangak Dek Dek Wati juga kah? Kibanyu. Pedih. Anda kata yang cari kau. Kadang ya haji buka. Anda. Assalamualaikum Dek Wati. Waalaikumsalam. Pakaunya. Perut Wahim. Bau pula. Ha, mungkin ketum lagi kan.